Saya tadi dalam ucapan telah menyarankan agar high level committee jabatan tertinggi untuk menyantuni serta mendepani masalah nelayan di seluruh negara akan dilakukan dengan koordinasinya, di mana Kementerian Pertanian dan Jaminan Makanan adalah anggotanya, Kementerian Kewangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Puskop dan Menteri Ekonomi. Saya akan pengurusikan high level committee ini adalah bagi mencari jalan menyelesaikan beberapa permasalahan yang telah disebutkan dalam sesi Ibat Urus yang telah berjalan di 5 zon dan tentunya isu-isu ini berlainan antara satu sama lain, tetapi saya telah dimaklumkan bahawa kebanyakan isu ini ada similarity atau kesamaannya, cuma isu-isu tempatan saja berbeza, tetapi soal dasarnya sama. Jadi bagi menyelesaikan masalah ini, saya akan mencadangkan kepada Kabinet hari Jumaat ini supaya high level committee ini dapat dibuat dan melibatkan 5 kementerian.